hari-hari lari tempat sama bosan juga kan. Saya biasa lari kat belakang ni. Tapi hari ni start lambat dan macam bosan pula kan nak lari dekat taman ni. Jadi hari ni saya nak guna satu fungsi terbaru dekat Amazfit T-Rex 3 Pro. Yang ni model 44mm, dia comel sikit. Nak guna fungsi ni senang saja. Pergi pada map, kemudian tunggu GPS lock dulu. Okey, dah lock. Kita tekan butang select ni. Lepas tu boleh pergi dekat navigation. Pilih atas ni. Kemudian pergi dekat create round trip. Fungsi ni nama dia create round trip. Pilih sukan. Lepas tu pilih any direction boleh. Macam saya nak lari east. Saya pilih east. Kemudian masukkan jarak. Hari ni saya ingat nak buat 5 km saja. Dah lambat kan? Tekan 5 km. Jam akan create route untuk kita. Tengok dia buat kat mana. Okey. Not bad. Lalu depan ni, belok kanan. Lepas tu pusing dekat sini. Boleh cuba. Jadi saya akan buat larian 5.29 km. Jom. Walaupun jalan yang ditunjuk tu lalu jalan raya. Tapi kalau ada walking path macam ni, gunalah walking path untuk keselamatan anda juga. Let's go. Dia buat laluan masjid ni. Nice. So kita ikut saja. Ya, ada turn by turn navigation juga. Okay, dah 3 km. Lagi 2 point berapa tadi? 2.58. Nampak turn by turn dia masih berfungsi. So lepas ni kanan. Kita masuk Taman Tasik Cyberjaya. Best juga dia akan discover tempat-tempat yang kita tak plan pun nak lalu. Tengok. Glass Hall Cyberjaya. Promosi juga. Tengok ada burung. Ada deviate alert. Maksudnya kita dah off course. Sekarang kita tak lalu laluan sebenar. So dekat atas tu tulis deviate 223 meter. Saya saja nak lalu Tasik ni. Tapi jangan risau, kejap lagi kita akan patah balik kepada laluan asal je. Fungsi ni pada saya bagus sebab dia boleh train kita cara guna routing atau navigation. Jadi kita create round trip tu kita follow laluan yang di create oleh jam. Dalam trail running kan kita kena load GPS file kan untuk tengok laluan. Yang ni antara cara untuk training jugalah. So kena ikut laluan dekat jam tu dan cuba buat full course berdasarkan laluan tersebut. Okay, tinggal 1.12 km. So ni route balik lah. Okay, arrive. Kita buat extra tadi dekat Tasik. Jadi dapat 6 km. So macam korang yang ada T-Rex 3 Pro 48 ke 44mm dah cuba belum fungsi ni? Kalau belum, boleh cuba. Bye.